Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Pada keluarga yang dikasihi, yang belum memahami ataupun yang belum mendengar apa itu perubatan nusrah. Perubatan nusrah adalah perubatan yang Ayanda digagaskan berdasarkan anugerah yang diberikan pada Ayanda di satu bulan Ramadan yang Ayanda lupa tahunnya. Dari pada tahun itu Ayanda sudah mula merasa dapat merawat, menyembuhkan pelbagai penyakit melalui getaran di tangan yang diberikan. Jadi energi. Jadi bila Ayanda merujuk kepada beberapa orang guru, dia kata itulah energi penyembuhan ilahiyah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi disitulah bermula Ayanda membantu merawat orang menggunakan sentuhan ataupun juga melalui getaran gelombang yang kita hantarkan. Kekuatannya ialah penyerahan total kepada Allah. Maka di situ berlakunya energi penyembuhan. Dan alhamdulillah dapat membantu ramai orang, tetapi bukan semua penyakit dapat dibantu. Mungkin ada keterbatasannya lah. Setiap ilmu ni dia ada kelebihan pasti. Kita sebagai makhluk ada kekurangannya. Namun di sinilah yang kita mengkaji, mendalami agar anugerah itu dapat memberi manfaat betul kepada umat. Ataupun mungkin Allah mahu Ayanda menggunakan ia sebagai jalan dakwah yang berasaskan jalan Wali Songo ini. Jadi sudah lama Ayanda anugerahkan juga beberapa orang yang diizinkan oleh Allah mengikut ilham dalam kalbu kita ini untuk dianugerahkan ataupun diijazahkan kepada siapa yang mahu menerima nusrah ini untuk membantu orang lain. Namun apabila Ayanda mengkaji, mendalami tentang nusrah ini, dia tidak boleh diberi kepada sebarangan orang lah sebenarnya. Orang yang kita mahu ijazah ini mestilah mereka itu orang yang minat merawat orang lain, minat membantu, dan juga mesti memiliki ilmu perubatan. Jadi nusrah ini adalah satu kaedah mengesan penyakit satu daripadanya. Yang pertamanya mengesan penyakit yang kita gunakan. Dan bukan mengesan penyakit itu melalui kadar gelombang yang diberikan petunjuk pada getaran gelombang. Dan juga melalui ilham yang diberikan. Jadi barang siapa yang praktik yang betul latihan akan berlaku ketajaman firasat dan juga gelombang yang ada di tangan. Sebab ada ketika penyakit itu dapat dikesan oleh gelombang, ada ketika itu memerlukan firasat pada kalbu. Dan perlu diadungkan, disatukan dengan ilmu dan pengalaman. Jadi diagnosis yang tepat itu yang Ayanda faham sekarang bukan semata-mata dengan nusrah itu juga, ada ilham dan gelombang, tapi mesti dibantu dengan ilmu dan dibantu dengan pengalaman. Barulah kita akan dapat diagnosis yang tepat. Yang agak tepat lah, walau tak tepat 1% pun 90% itu hampir. Kerana tanpa diagnosis yang benar, kita tidak boleh merawat penyakit tersebut dengan tepat. Kerana ibarat sakit perut, kita beri obat sakit kepala. Begitulah. Punca penyakitnya ialah saraf, tapi kita merawat dalam bentuk penyakit yang berkaitan dengan tulang umpamanya. Jadi dia tidak akan berlakunya penyembuhan.
kerana tidak matching, tidak kena dengan ubat itu sendiri. Justru itu ramai juga kalangan, khususnya anak-anak yang di RTC ataupun di Zawiyah ataupun di mana jugalah yang betul-betul praktik, dan mereka dapat menguasai ilmu nusrah ayanda ini dengan baik. Jadi apabila ayanda cuba membantu merawat, berkhidmatlah dengan anak-anak ini, jadi ilmu tu ditajamkan kembali, ayanda tajam kembali. Cuma melihat kenapa ayanda merawat di RTC ataupun di NTC, ya, Nusrah Center itu tidak merawat di rumah ke, kerana ayanda perlukan tenaga-tenaga pakar dalam bidang perubatan, dalam bidang saraf kena ada, bidang tulang belakang kena ada, dalam bidang bekam kena ada bahagian terapi bunyi untuk emosi dan mental. Ada kita kena dipanggil acupuncture kena ada, dan pelbagai. Dan juga ada yang perlu pada rawatan moden. Jadi perlu kita diagnosis seseorang itu, kalau mereka itu perlu pada rawatan saraf, urutan saraf yang poin-poin tertentu yang dia nampak, yang tersumbat dan sebagainya, itu perlu disahabat kalangan, ya, anak-anak yang boleh merawat saraf, mengurut saraf. Cuma yang dia bagi poin saja, ini tempat ni perlu dirawat, diurut kawasan-kawasan ni berdasarkan diagnosis kita. Jadi ayanda tidak mengurut. Kalau ayanda sendiri diagnosis urut dan saraf ni, enak lah. Sebab tu ayanda perlukan, kalau di mana-mana pun ayanda perlukan tim, ya, tim yang support perubatan ayanda ini. Kerana kalau orang ini kita melihat puncalah gangguan pun berbagai jenis saka ada, jenis jin ada, gangguan auranya, aura dia panggil aura-aura hitam, aura-aura dengki dia panggil. Kalau dengki ni ataupun penyakit ain ni bukan betul jin, dia betul gelombang kalbu yang hitam seseorang itu, yang kalbu tu dia dengki pada seseorang lain, tapi dia terpancar, dia nak hantar pada orang yang dengki tadi tidak boleh, kan orang dengki tu mungkin dia kuat zikir, ya, dia orang dekat dengan Tuhan, jadi gelombang tak boleh masuk ke dia. Jadi gelombang hitam tu berjalan, kenalah pada mereka-mereka yang lemah, yang frekuensi dia lemah, yang dia kadang-kadang kemurungan dan sebagainya, energi hitam tu kena pada dia. Dan dia kena penyakit yang tak dapat dikesam. Jadi perawat merehat ini jin pun bukan, gangguan sihir pun bukan, tapi kenapa? Jadi energi-energi hitam juga mesti dipahami. Itu. Jadi kita kena ada tim yang boleh. Nah, yang dia kata ini energi hitam, kena dibuang, ditarik cara begini. Jadi kita akan ajar cara dia. Dan kebanyakan di NTC yang dah lama anak-anak layan dia, mereka ada kebolehan dalam menarik hal-hal kata-kata energi-energi yang hitam ini. Bukan sekadar di NTC lah, mana-mana pun ada kalangan yang boleh. Kalau mereka tu ada kebolehan yang dia maksudnya dia boleh bantu lah perubatan tu. Kalau mereka tu perlu kepada urutan saraf yang kena diurut saraf, dan urutan saraf juga mesti seorang yang berkebolehan, yang dia belajar benar sistem anatomi tubuh badan, sistem saraf dan sebagainya, belajar mengurut secara betul, ada CC. Jadi ini penting. Walaupun sebenarnya apabila mereka itu telah yang dianugerahkan, telah ijazahkan, dipanggil keberkatan nusrah kepada mereka, jadi mereka itu kalau mengurut sekalipun, mereka mengurut menggunakan keberkatan nusrah tu yang ada telah yang dianugerahkan. Jadi urutan mereka berbeza. Dengan dapat mereka memakai energi keberkatan itu, energi penyembuhan dipanggil. Penyembuhan ilahiyah tu ada pada mereka. Jadi kalau mereka urut mulai, kalau mereka buat rawatan tulang pun menggunakan ilham dan energi tersebut. Itu yang cepat, dan tanpa sakit pun dia boleh masuk.
dengan cepat. Dan tapi kalau mereka yang agak serius itu kena pergi pada pakar lah. Kalau kita dan keluarga kita ni pun susah, kena pergi ke sana lah. Yang agak serius kita tak berani lah. Kecuali mungkin kalau ada ilham yang ada yang dia tengok ini boleh dibantu lagi, kita bantu. Lepas tu kalau yang dia katanya pernah merawat tak mana-mana, pernah berubat, kata pernah pergi sini, pernah buat terapi, pernah buat rawatan tulang dan sebagainya, tapi tak menyembuh. Jadi inilah baru kita akan bantu dengan barakah nusrah, dengan doa munajat kepada Allah agar adanya penyembuhan. Alhamdulillah. Kalau mereka itu dilihat tak merawat mana-mana lagi, yang disyurkanlah kalau tulang ni merawatlah kepada mereka yang pakar. Kalau tidak ada lah. Kalau ringan-ringan, ya kita, kalau terapi kita yang di sisi yang pun dah dia ada kebolehan dan mereka dah belajar dengan tulang dengan posu, ya, mereka terima ilmu tu. Jadi mereka dibenar kalau yang kita lihat benda tu boleh dirawat. Balik kepakaran mereka. Jadi ada yang perlu bekam, kita bekam. Dan ada bekam juga kadang-kadang tempat poin-poin hitam, darah dan sebagainya kita belajar, tapi tempat yang terkumpul energi-energi hitam ni mungkin tidak dipelajari. Perlu juga boleh dibuang dengan bekam. Jadi ini dapat detect melalui diagnosis nusrah. Jadi perlunya ada pakar bekam. Tidak pakar lah, ada bekam ke. Adanya boleh rawat cara saraf, ada rawat cara tulang. Ada yang boleh merawat secara terapi bunyi yang untuk menyembuhkan dia punya anxiety, untuk menyembuhkan dia punya kemurungan, ya. Jadi ada terapi-terapi. Kalau di NTC itu dia lengkap semua. Itu yang dia suka merawat di situ kerana ada tim. Kerana kalau tidak ada tim ni sukar. Kerana ayah dia mungkin ambil fungsi sebagai diagnosis saja. Dan diagnosis tu alhamdulillah sebenarnya beberapa orang di kalangan anak-anak macam di NTC sendiri ataupun NTC lah di Zawiya ataupun apa tempat lagi lah. Yang dia pun tak ingat lah, mungkin ramai dah terima ilmu dia. Nusrah yang dia ni dia dah praktik, dia mungkin dah pakar juga. Jadi kita diagnosis, yang dia diagnosis, kemudian itulah bila kita tahu punca penyakit, maka kita merawat. Dan ada tim yang membantu tadi. Dan mereka juga sudah ada kebolehan. Kalau penyakit-penyakit tertentu, mereka juga boleh dapat diagnosis, dapat mengesan. Dan bila yang dia turun balik itu untuk melatih ketajaman mereka. InsyaAllah kalau yang dia tidak ada untuk merawat, boleh datang kepada mereka ini. Baik di mana-mana lah yang telah belajar ayat dan nusrah ni. Pergi pada mereka dan mereka boleh detect. Kecuali yang pekat-pekat tertinggi yang mereka rasa tak mampu, baru mereka akan rojak pada ayanda dan ayanda boleh tengok dalam cara menggunakan video call saja. Kita akan video call, kita tengok ayanda akan kesan penyakit tadi. Jadi situ kita perlukan tim yang boleh pengalaman, yang ayanda akan tanya mereka, rojak mereka, dia kata berdasarkan pengalaman mereka. Kalau diagnosis ayanda ni kenapa ayanda nampak satu di sini tepatnya di hujung umpama dia kata bahagian dada sebelah kanan, di belakang. Kenapa saraf tu begitu? Kenapa di situ tempat punca dia? Jadi tim-tim pengalaman ni dia akan beritahu di sini punca sarafnya untuk penyakit ni. Dia akan pergi kepada hati, kepada ini bagai empedu. Jadi ayanda pun agak faham kerana apa diagnosis menunjukkan tempat tertentu. Jadi dia boleh dapat mengesam, tapi di segi ilmu tadi memerlukan mereka yang mempunyai pengalaman dalam segi ilmu perubatan secara tradisi atau perubatan secara moden. Itu perlu digabungkan. Jadi sebenarnya perubatan nusrah yang dia buat ni lebih fokus kepada diagnosis. Jadi bagaimana merawat itu tim-tim apa dia yang ada di sekeliling kita lah. Anak-anak mana-mana pun, di mana-mana mereka itu yang boleh membantu ayah dia dari segi
merawatnya, ataupun kepada penyembuhan urutan yang menggunakan juga energi penyembuhan. Yang dari tangan mereka itu mereka urut, tapi berbeza urutan. Tapi teknik urut mereka belajar. Mereka belajar betul dengan para-para pakar urutan, hanyalah menggabungkan energi nusrah dan menggabungkan dengan diagnosis. Jadi insya-Allah moga-moga dapat dipahami sikit sebanyak penerangan yang tentang dipanggil yang namakan perubatan nusrah. Nusrah inilah bantuan Allah langsung. Ya, kita dengan wala haula wala quwata illa billah azim. Moga-moga dia menjadikan satu khidmat yang dapat menyembuh penyakit dan menjadikan satu dipanggil wasilah dakwah yang sebenarnya dakwah untuk mengajak manusia kepada Allah melalui wasilah perubatan, membawa mesej kasih sayang, beri kebahagiaan pada mereka, menasihati mereka, dan perbanyakkan zikir, selawat, membaca Quran dan sebagainya. Yang penting kita bawa insan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada jalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, barakallahu wa moga-moga dapat dipahami.